Jumlah populasi tua di Malaysia dijangka bertambah dengan kajian Khazanah Research Institute KRI menunjukkan purata usia penduduk meningkat. Kajian KRI menunjukkan jangka hayat bagi wanita adalah pada 77.4 tahun, manakala lelaki pada usia 72.5 tahun. Sehubungan itu, rakyat Malaysia digesa bersiap sedia dengan menambah simpanan untuk persaraan mereka. Menurut kajian itu, secara purata simpanan golongan berusia 51 ke 55 tahun dalam KWSP adalah sekitar RM159,952. Berdasarkan kadar faedah dan inflasi, ia hanya mampu bertahan untuk tempoh 15.6 tahun. Namun dengan peningkatan jangka hayat, ia bermakna simpanan semasa tidak mencukupi menampung keperluan persaraan mereka. So macam mana kita nak address? Sebab apa kita fokus kepada isu orang tua ni? Sebab bila kita tengok EPF punya data, yang dah nak retire ni tak cukup duit. So how do you make sure bila daripada tua mereka ada simpanan, mereka boleh hidup dengan selesa seperti masa mereka kerja. So untuk old age policy ni banyak yang boleh kita lakukan macam dalam state of household kata. Menurut kajian KRI setakat Februari 2016, jumlah simpanan bagi 0.3% teratas pencarum KWSP adalah melebihi jumlah simpanan lebih 3 juta pencarum golongan berpendapatan rendah. Data turut menunjukkan 58% pencarum KWSP mempunyai pendapatan RM2,000 ke bawah. Ia katanya jelas menunjukkan simpanan yang kurang untuk persaraan kelak bagi kebanyakan ahli KWSP. Perlindungan terhadap kepentingan pekerja tatkala berdepan pembuangan pekerja amat kritikal ketika ini memandangkan pertumbuhan ekonomi dunia yang perlahan. Menurut pengarah kajian Khazanah Research Institute, Dr. Muhammad Abdul Khalid, ekonomi yang perlahan akan memberi kesan kepada ekonomi negara memandangkan Malaysia merupakan negara berdagang. Sehubungan itu, persediaan bagi memastikan pekerja yang kehilangan pekerjaan mempunyai sekuriti sosial perlu dilakukan segera. Bila ekonomi tak betul, kita nak protect worker. How do you protect worker? You buat unemployment insurance. There's no cost to the government. I pay and you pay. I mean, employer dan employee pay for the insurance. And it's not expensive. It's very cheap. So if I lose my job, at least I have something. Now banyak worker tak ada saving. Kalau dia hilang kerja, problem. So at least you have insurance to protect the worker. So now bila ekonomi tak berkembang, you want to protect the worker first. Then you think of how to increase the income.